Headlamp terbaik 2026 ni, yang pertama dia best sebab bateri dia, geng. Ini barang, korang buka itu belakang, dia akan tunjuk. Nampak kan dengan jelas ada petak dan juga ada 3 biji bateri biasa kan. Ini barang dia hybrid punya barang. Ini bateri korang akan dapat sekali tau. Harga dia kalau beli asing RM40. Nak cas pun senang. Type C cocok je situ. Masukkan semudah makan ABC. Relax. Dia dah boleh hidup dah. Nampak? Anda kata bateri ni habis, korang boleh kopek, pakailah bateri AAA. Apa kepenting sangat pakai bateri AAA? Untuk majoriti pengguna headlamp, khususnya pendaki gunung, kebanyakan penggiat akan menggunakan bateri jenis AAA. Kau pun boleh bawa bateri AAA. Kalau kata bateri rechargeable kau tu habis, kau boleh pakai bateri spare AAA kau. Kalau kata kawan kau punya headlamp bateri habis, kau boleh pakai AAA kau, kasih bantu sama dia. Ataulah bateri kau dah habis, kawan kau yang ada bateri lebih AAA, kan ke boleh pinjam namanya tu. Keseronokan penggunaan bateri hybrid ni, aku fokuskan utama dia kepada rakan-rakan pendaki gunung. Itu yang pertama, kenapa dia paling best pada 2026. Yang kedua pula, like, follow, share, komen. Ada beg kuning, korang kasih add to cart. Banyak respon, kita pergi yang kedua.